Ada tempat yang kita datang bukan sebab kali pertama, tapi sebab kita tak pernah rasa puas. Kami dah banyak kali sampai ke sini, tapi setiap kali datang tak pernah rasa jemu. Hati tetap jatuh cinta. Terengganu dan Kelantan. Walaupun dah berulang kali kami jejakkan kaki ke sini, rasa rindu tu tetap sama. Tempatnya yang menarik, pantainya yang tenang dan memukau, makanannya yang enak dan penuh tradisi, serta masyarakatnya yang kaya dengan budaya dan keunikan yang tersendiri. Itulah Pantai Timur, tempat kami kembali bukan kerana kebiasaan, tapi kerana rasa cinta yang tak pernah pudar. Jom, ikuti road trip kami, kita ke Pantai Timur. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Waktu sekarang pukul 6.30 pagi. Hari ini kami mulakan perjalanan untuk road trip ke Pantai Timur. Pagi ini cuaca agak mendung dan gerimis. Hari ini kami akan ke Kuala Terengganu dan seterusnya ke Kota Baru. Semoga dipermudahkanlah urusan perjalanan kami hari ini, insya-Allah. Hari ini hari Khamis, alhamdulillah hari ini jalan clear, lagipun dah lepas musim cuti sekolah. Untuk road trip kali ini kami berempat je. Saya bersama isteri dan Azman, sepupu saya dengan isteri dia. Tujuan kami sebenarnya nak ke Kota Baru untuk menghadiri majlis kenduri kahwin sepupu kami pada hari Sabtu nanti. Dah halang-halang nak ke Kota Baru tu, kami ambil keputusan untuk gerak awal dan stay satu malam kat Kuala Terengganu. Esok pagi-pagi kami akan terus gerak ke Kota Baru dan kalau kesempatan nak ziarahlah saudara mara yang lama tak jumpa. Perjalanan dari Shah Alam ke Kuala Terengganu akan mengambil masa lebih kurang 6 jam macam itulah. Kita tengoklah nanti apa yang kita boleh buat bila sampai kat Kuala Terengganu nanti. Kami exit di Plaza Tol Ajil. Kami akan singgah di Cenering untuk makan tengah hari dulu. Hari ini kami akan stay di sebuah homestay di Kedai Buloh, tak jauh dari Cenering. Kita singgah makan dulu di warung Bansal Buloh. Sekarang dah pukul 12.30 hari. 6 jam juga perjalanan kami hari ini. Kami cuma berhenti breakfast di Arena Temeloh je tadi. Nampaknya tengah hari ini masih belum ramai orang. Warung Bansal Buloh ni beroperasi setiap hari dari jam 10.30 pagi hingga 12.30 malam. Kat sini yang popular set talang berhidang. Ada set salai, set baung dan set siput. Menu ala carte pun ada juga. Kami order set salai, ada pilihan daging atau itik salai, asam picit, tilapia goreng, telur dadah dan pecak terung. Kami pilih set daging salai. Daging salainya diletak dalam bekal buluh. Pecak terung, asam picit, telur dadah, tilapia goreng. Kami add on siput sedut masak lemak. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami singgah sekejap di Nur Arfa Craft Complex sementara nak tunggu check-in homestay pukul 2.30 nanti. Cuci mata dulu, mana tahu kot-kot ada yang berkenan. Dah halang sampai, kita belilah sikit sebagai cenderamata. Lagipun batik Terengganu ni memang berkualiti. Kami menginap di Nabila Homestay yang terletak di Kampung Tok Pong. Terletak di dalam kawasan kampung, lebih kurang 20 minit ke bandar Kuala Terengganu. Rumah sebuah dengan 3 bilik tidur, selesa dan lengkap dengan segala kemudahan asas. Kalau berminat, boleh kontak owner. Nombor telefon dia ada kat signboard tadi. Kita rehat-rehat sekejap, mandi dan solat. Lepas tu petang sikit kita nak keluar jalan-jalan di bandar Kuala Terengganu. Kita tengoklah nanti apa aktiviti yang boleh kita buat petang ni. On the way nak ke Kuala Terengganu, kami singgah di gerai Kak Emas yang menjual beker ubi dan kuih muih. Kalau tengok kat TikTok memang viral lah beker ubi Kak Emas ni. Selain beker ubi, terdapat juga pelbagai jenis kuih muih tradisional yang dijual kat sini. Laju kat asin ni tu. Cek mek molek. Tak ada. Oh. Kami meneruskan perjalanan menuju ke Kampung Losong. Petang ni kami nak buat aktiviti river cruise. Selalunya kalau datang ke Kuala Terengganu ni, kami akan singgah di Masjid Kristal, Drawbridge dan Pasar Payang. Hari ini kami nak tengok tempat-tempat tu dari sudut yang berbeza pula. Kami nak menikmatinya dari atas bot. Di sepanjang sungai ni ada banyak pengusaha river cruise. Kami pilih Losong Pasir River Cruise. Tiket berharga RM30 seorang dan perjalanan akan mengambil masa sekitar 40 minit hingga 1 jam. Sepanjang perjalanan ni nanti, kita akan menikmati keindahan pemandangan bandar Kuala Terengganu dari pesisir sungai. Kita akan berhenti dan bergambar di Masjid Kristal dan Jambatan Angkat. Kalau bernasib baik, kita akan dapat melihat sunset. Dari jejak mula kita melangkah, meniti jalan penuh gelora, tawa dan luka jadi cerita, mengikat kita selamanya. Walau waktu menguji jiwa, kita tetap bersama. Langkah tak pernah terpisah, satu hati, satu jiwa. Satu hati, satu jiwa, menjadi cahaya selamanya. Dalam gelap kita bersandar, dalam terang kita bersyukur. Kita singgah mengopi jap di House of Losong kat Kampung Losong.
Kafe ni kita nampak dari jauh masa lalu di Masjid Kristal tadi. Memang enjoy lah naik river cruise tadi. Pengalaman yang sangat menarik. Kepada anda, sahabat-sahabat, kalau datang ke Kuala Terengganu ni, saya sarankan ambillah package river cruise ni. Memang sangat-sangat berbaloi. Highly recommended. Petang ni kita pergi minum kopi sambil menikmati sunset. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai mengopi, sebelum balik ke homestay, kami ronda-ronda di bandar Kuala Terengganu. Lepas tu, kami terus menghala ke Tok Jembal, lebih kurang dalam 20 minit perjalanan. Kami singgah di Nostalgia Studio Jalan Ampas yang terletak di Dapur Patah, Tok Jembal, Kuala Nerus. Seolah-olah merantasi zaman, kita berada dalam suasana era klasik 60-an. Prop dan hiasannya seperti di era zaman filem Tan Sri P. Beroperasi hanya pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu sahaja, dari jam 6 petang hingga 12.30 malam. Si bongkok pun ada ni ha. Nenek kembayan pun ada. Kat sini terdapat banyak gerai-gerai makanan. Peniaga-peniaga kat sini semuanya memakai kostum seperti dalam filem-filem P. Oh, si bongkok ni jual pulut lepa dengan sata rupanya. Terima kasih ya. Kita try pizza lah. Malam ni kita makan pizza dengan nasi lemak. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari kedua. Sekarang pukul 7.30 pagi. Kami dah nak check out dari homestay Nabila. Memang selesa menginap kat sini. Pagi ni kami nak meneruskan perjalanan menuju ke Kelantan. Tapi sebelum tu kami nak pergi cari sarapan dulu. Menurut owner homestay ni, boleh cuba nasi dagang atas tol. Cuma 5 minit je dari sini. Kita dah sampai di kedai nasi dagang atas tol yang terletak di kampung atas tol. Katanya ni kedai yang asal yang mula-mula. Sekarang dah ada beberapa cawangan di Kuala Terengganu ni. Beroperasi setiap hari dari jam 6.30 pagi hingga 11.30 pagi. Satu. Nasi dah gaji tak? Aduh. Lagi. Ha? Lagi satu. Dua. Okey. Dua. Lagi. Dua.
Kecil. Kecil satu, sedang satu. Okey, air dua je. Betul. Maklum Biru, Oh, maklum. biru satu. Biru ada. Okey, Air dua je. air dua je. Lepas tu makan ada tiga dah. Ini betul-betul Oreo, bukan yang tadi. Ada yang betul lah ni. Tempat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah selesai sarapan. Memang sedap nasi dagang atas tol. Lalu dengar orang cerita je, kali ini dapat rasa sendiri nasi dagang yang menjadi trademark negeri Terengganu. Sekarang kita akan meneruskan perjalanan menuju ke Kelantan. Kami plan nak singgah dan ziarah Ayah Long di Bacok. Ayah Long adalah abang sulung Mama Mek, abang ipar Azman lah. Perjalanan akan mengambil masa sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah. Alhamdulillah kami dah sampai di rumah Ayah Long. Sekarang pukul 11 pagi. Lebih kurang 2 jam setengah juga perjalanan. Seronok dan sayu bila adik-beradik lama tak berjumpa. Duduk kat kampung ni memang best. Nak minum air kelapa, pergi petik je kat belakang tu. Kami tak lama kat rumah Ayah Long sebab hari ni hari Jumaat. Harap-harap kami sempat sampailah kat rumah Tok Mek dan dapat solat Jumaat kat sana nanti. Walaupun sebuah rumah kampung, tapi suasana dan keindahannya sangat cantik dan mendamaikan. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Kota Baru. Waktu sekarang hampir pukul 5 petang. Lepas solat Jumaat tadi, kami makan tengah hari di rumah Tok Mek. Ramai jugalah adik-beradik Mama Mek yang menyambut kehadiran kami. Cuma tak sempat nak shoot video untuk dijadikan kenangan. Kami tinggalkan Azman dan Mama Mek dengan family dia. Saya dan isteri akan menginap di Kota Baru.
untuk 2 malam ni, kami akan menginap di Khalifah Suite Hotel and Apartment yang terletak di tengah-tengah pusat bandar. Kami pilih hotel ni sebab dia betul-betul bersebelahan dengan Masjid Muhammadi. Ni pintu masuk ke hotel dan sebelah ni Masjid Muhammadi. Seberang jalan je. Bilik dia standard je, tapi lengkap dengan segala kemudahan asas. View dia, kita boleh nampak Bazar Tengku Anis, kedai nasi ulam cikgu, Istana Balai Besar dan Pasar Siti Khatijah. Kita rehat dulu, malam nanti kita keluar cek makan malam. Malam ni kami makan malam di Suarin Jinda Cafe yang terletak di Jalan Kuala Besar nak menuju ke Pantai Cahaya Bulan. Anak buah saya yang lama belajar dan kerja kat sini yang cadangkan tempat ni. Nampak macam top jugalah tempat ni. Ramai orang yang datang makan kat sini. Dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dari jam 3.30 petang hingga 11.30 malam. Menunya original masakan Thai. Tak apa. Siapa lah? Kami order tom yam udang, udang goreng bawang putih, kailan ikan masin dan telur dadah. Buat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita jumpa esok. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari ketiga untuk road trip kami ke Pantai Timur. Malam tadi dah keletihan sangat. Pagi ni tak sempat nak berjemaah subuh di masjid. InsyaAllah esok ada lagi sehari. Harap diberikanlah kesempatan untuk subuh berjemaah di masjid. Jom kita pergi cari sarapan dulu. Hari nanti nak pergi majlis kenduri kahwin pula. Pagi ni kita sarapan di kopitiam kita, spot sarapan favourite kebanyakan orang Kelantan. Pelopor roti titap yang terkenal tu. Dibuka setiap hari kecuali hari Rabu dari jam 6.30 pagi hingga 2.30 petang. Dapat berbagai jenis makanan pagi orang Kelantan seperti nasi kerabu, nasi dagang, nasi tumpang, nasi air dingin dan macam-macam lagi. Tapi yang paling famous dah tentulah roti titap. Dah selesai sarapan, kami singgah sekejap di Masjid Muhammadi. Lepas tu balik hotel dulu, bersiap-siap untuk ke majlis kenduri tengah hari nanti. Masjid Muhammadi merupakan masjid yang terkenal di Kelantan. Nama Masjid Muhammadi diambil sempena nama Sultan Muhammad keempat, Sultan yang banyak berjasa kepada negeri Kelantan. Ia juga dipanggil sebagai masjid besar di kalangan sesetengah rakyat Kelantan.
Lepas kenduri tadi, tak tahu nak ke mana, kami singgah di Pantai Senok. Adik saya, Hazli, dan isteri dia pun join sekali. Santai-santai sambil menikmati angin petang. Pantai ni memang antara yang popular lah, digelar sebagai Pulau Nami Malaysia. Keunikannya adalah barisan ribuan pokok ru seperti pemandangan di Pulau Nami, Korea. Dah puas layan Bollywood, kita singgah makan petang di Takzah Pokok Pelat. Kat sini yang popular Maggi telur sotong lah. Kita makan dulu, lepas tu nak hantar Azman dan Mama Mek balik ke rumah Tok Mek. Azli nak terus balik ke Kuala Terengganu. Kami order Maggi special, ada udang galah dan telur sotong. Harganya baru RM10. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. On the way nak hantar Azman dan Mama Mek balik, kami singgah sekejap di Pantai Melawi. Ia merupakan antara pantai yang tercantik di Kelantan dengan hamparan pasir yang memutih. Memang meriah suasana kat Pantai Melawi ni. Lepas mandi dan solat tadi, kami keluar untuk makan malam. Makan malam terakhir kami di Kota Baru. Esok pagi-pagi lepas subuh, kami nak gerak balik ke Shah Alam. Kami singgah makan malam di Lepak Thai Street Food. Beroperasi setiap hari dari jam 4.30 petang hingga 12.30 tengah malam. Dah nama pun Thai Street Food, tentulah menu masakannya masakan Thailand. Banyak juga pilihannya ada, boleh rambah mata jugalah. Ni antara yang kami order: chicken grill, nasi goreng Thai, daging harimau menangis dan somtam jagung. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari keempat. Alhamdulillah, hari terakhir ni kami dapat solat subuh berjemaah di Masjid Muhammadi. Sekarang kami nak ke Bukit Marak untuk jemput Azman dan Mama Mek. Mula-mula kami plan nak balik ikut Gunung Usang, tapi dengar cerita ada jalan yang rosak, kami ambil keputusan untuk balik ikut Terengganu. Lagipun adik saya Hazli yang berada di Kuala Terengganu nak ajak kami makan cerup tepung tengah hari ni.
Lepas jemput Azman dan Mama Mek, kami singgah bersarapan dulu di kedai nasi belau ayah Sujak di Kuala Besut. Apa dia ni? Itik ya? Itik. Itik. Ikan dengan telur. Teh panas dengan nasi dagang. Pulut pagi dan pulut lepa. Kita sarapan dulu sebelum sambung perjalanan ke Kuala Terengganu. Buat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi terakhir kami sebelum bergerak balik ke Shah Alam, MK Celup Tepung yang terletak di Pantai Kelulut. Kita makan celup tepung sambil makan tengah hari sekali lah. Lepas ni terus masuk Plaza Tuluk Aje dan terus balik ke Shah Alam. Road trip kami ke Pantai Timur akan berakhir di sini. Pantai Timur tak pernah menjanjikan apa-apa, tapi setiap kali datang, ia beri lebih dari apa yang kita harapkan. Terengganu dan Kelantan, terima kasih kerana sentiasa menerima kami. Rasa seperti pulang ke rumah sendiri. Ombak akan terus datang dan pergi, begitu juga kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.